Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din nak tunjuk cara Cik Din buat ikan goreng. Cara Cik Din buat perapan untuk ikan goreng. Dan cara ni cara paling simple, tapi rasa dia memang sangat sedap ya. Okey. Ada rahsia di sebalik resipi ni. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik Din gunakan, okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Okey, dekat sini Cik Din ada 1 ekor ikan tilapia. Untuk resipi ni Cik Din nak tunjuk cara kita nak buat perapan untuk ikan tilapia. Nampak tak? Okey, ikan tilapia ni Cik Din dah siap siang, dah cuci bersih-bersih dan Cik Din dah potong kelar macam ni ya. Okey, terpulanglah kalau nak kelar macam mana pun. Dan ikan tilapia ni kecil je. Lebih kurang satu sebesar tapak tangan Cik Din je. Okey, ikan tilapia ni Cik Din dah siap kelar dah. Okey, first kali kita masukkan 1 sudu kecil serbuk kunyit. Masukkan juga hampir 1 sudu kecil cili kisar ataupun cili buah. Lepas tu masukkan sedikit garam. Ikut cita rasa, kalau nak masin tu lebihkan sikit. Lepas tu masukkan sedikit penambah rasa. Ajinomoto letakkan sedikit ya. Lepas tu kita gaul lah. Kita gaul merata. Kita gaul sampai dia betul-betul rata. Okey, ikan tilapia ni kalau nak buat ikan tilapia goreng yang sedap, kena guna cara ni. Okey, lebihkan serbuk kunyit ya. Macam Cik Din tambahkan sedikit serbuk kunyit lagi. Nak bagi dia betul-betul. Bila kita goreng, kalau kita letak lebih serbuk kunyit tu, bila kita goreng, dia akan mudah garing dan lebih sedap ya. Tak mudah hangit. Okey. Ni Cik Din dah perak lebih kurang dalam 20 minit ataupun 15 minit ya. Okey, dan untuk kita goreng ikan tilapia ni, kita kena pastikan minyak betul-betul panas ya. Dan minyak kena banyak lah sikit. Okey, bila minyak kita dah betul-betul panas, kita masukkan ikan tilapia tu dan kita perlahkan sedikit api. Kita goreng sampai ikan kita ni garing ya. Okey. Bila dah garing tu, kita boleh balikkan dia. Okay, tips untuk kita goreng ikan tilapia yang sedap ya, kena gunakan api yang agak besar ya, tapi jangan terlampau besar. Okey, sebab kita nak tekstur isi ikan tilapia kita ni garing di luar, lembut di dalam. Okey, bila dah masak, okey, bolehlah kita taburkan bawang holland. Ni orang kata tips satu lagi untuk kita sedapkan lagi kita punya ikan tilapia goreng kita ni. Nampak simple tapi sedap kan? Okey, kita balik-balikkan bawang tu agak biar dia layu sedikit. Okey, lepas tu bolehlah kita angkat. Bau bawang goreng je. Bau bawang holland goreng yang kita masukkan tu memang menambahkan lagi rasa sedap kita ikan tilapia goreng kita ni. Okey, nampak tak dia punya warna tu? Okey. Lepas tu bolehlah kita angkat dan hidangkan. Okey, nampak sangat sedap ya. Ikan tilapia ni sedap kalau kita makan walaupun tak ada lauk lain, tak ada orang kata gulai ataupun tak ada kuah pun. Memang kalau kita makan dengan ikan tilapia goreng panas-panas, memang menjadilah. Okey, anak-anak Cik Din memang suka kalau buat ikan tilapia goreng. Kalau buat menu lain berasaskan ikan tilapia ni, dia tak berapa suka. Budak-budak kan, dia suka kalau makan yang simple-simple saja. Okey, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi ikan tilapia goreng cara Cik Din ajar ni. Memang tak rugilah siapa-siapa yang nak cuba. Memang bila kita makan tu, kita boleh rasa dia punya rasa yang lemak-lemak gitu. Okeylah, kepada yang dah menonton, jangan lupa cuba buat resipi ringkas dari dapur Cik Din ni. Tips yang dah Cik Din ajar tu, jangan lupa cuba praktikkan. Okay, sehingga kita jumpa lagi di next video. Kepada yang baru singgah, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Assalamualaikum. Jumpa lagi.